Jared Corey Kushner, lahir tahun 1981 di New Jersey, seorang usahawan hartanah yang membesar dalam keluarga Yahudi Ortodoks. Beliau bukan tokoh politik, tapi darahnya sudah sebati dengan dunia perniagaan dan kuasa. Apabila berkahwin dengan Ivanka Trump pada tahun 2009, hubungan itu bukan sekadar perkahwinan. Ia adalah penyatuan dua dinasti kaya New York. Dan apabila Donald Trump menjadi presiden, beliau kini menjadi penasihat kanan Rumah Putih, bertanggungjawab terhadap isu paling sensitif dunia, Timur Tengah. Sejak hari pertama di Rumah Putih, hubungan Trump dan Israel menjadi luar biasa rapat. Trump memanggil Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai kawan lama. Namun di belakang komunikasi itu, Jared Kushner memainkan peranan lebih besar daripada yang ramai tahu. Jared menjadi saluran sulit antara Washington, Tel Aviv dan negara-negara Teluk. Beliau berunding secara peribadi dengan putera mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, dan pemimpin Emirat Arab Bersatu, Mohammed bin Zayed. Dari pejabatnya di West Wing, Jared menyusun semua strategi Amerika di Timur Tengah. Tahun 2018, dunia Islam dikejutkan dengan satu keputusan besar. Donald Trump mengumumkan bahawa Amerika Syarikat akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Tahun 2020, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah berlaku. Israel menandatangani perjanjian damai dengan Emirat Arab Bersatu dan Bahrain, dinamakan The Abraham Accords. Jared Kushner ialah arkitek perjanjian itu. Beliau memujuk, berunding dan menukar janji politik kepada kepentingan ekonomi. Negara Teluk mula membuka ruang diplomatik dengan Israel tanpa menunggu penyelesaian isu Palestin. Trump mengisytiharkan perjanjian itu sebagai kejayaan besar untuk keamanan dunia.